Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di HQQ HTV. Okey kawan, sekarang ni aku berada dekat Lubuk Sempa kawan. Dah sekian lama aku dah datang kat Lubuk Sempa ni. So cadang aku nak mancing kat spot sini lah. Tengok ada ke tak ikan. Sebab dah lama tak datang spot sini tau. Lubuk Sempa ni. Kita main dekat sini je. Kita pakai sini tengok. Sana. Okey. Memang dah lama tak datang spot sini. Air pun surut, agak surut . So cuba je lah. Mana tahu ada ikan . Kalau tak ada juga, kita pindah. So aku nak siap-siap dulu. Umpan, pasang umpan semua. Lepas tu kita buat balingan kat sana. Moga-moga ada lah hasil hari ni. Lama tak dapat ikan tengah sekejur ni. Rindu aku tak ikan dia. Okey, sebelum tu pasang umpan dulu. Elok umpan ni. Umpan dah 2-3 hari, 4 hari, 5 hari dah. Cantik lah. Air jernih dia keruh kok. Keruh sikit, lepas tu dia tak pun nak dalam. Dia kalau dalam sikit naik sikit cantik lah. Sungai Selim ni air besar, bau ikan pun padu lah. Jenis aku kalau aku mancing, kalau Sungai Selim River ni jernih kan, jernih surut, aku pergi Sungai Bernam. Kalau Sungai Bernam terlampau keruh, terlampau dalam, aku dah main kat Sungai Selim. Gitu. Lama tak main dekat sini. Lubuk Sempa ni. Lubuk Sempa ni kena air dalam no. Kalau air macam ni tak tahulah, lama dah tak aku tak try . Ni lubuk paling best sekali. Oi, memang best lah. Lubuk Keluni dengan lubuk ni, lubuk ni jatuh nombor 2 lah. Best tau lubuk ni. Lubuk Sempa ni. Dulu. Sekarang ni alah tak tahu lah aku. Lepas banjir Lepas banjir tu jadi pelik . Air dok Lubuk Sempa ni memang best lah. Lubuk Sempa paling best lah cerita dia. Dulu kalau air surut pun, dia stay lagi air tu nampak cantik. Lubuk tu. Kalau ni tak nampak dah cantik dia tu. Pasir tu. Pasir lubuk terkambur dengan pasir . Tu jadi lagu tu. Okey, siap. Okey kawan, jom kita cuba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah ramaha. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pergi juga dah. Sini. Dia kalau pokok tu tak ada depan tu, cantik. Oi, bising lah tupai. Okey kawan, aku nak test sebatang joran dulu tengok. Ada tarikan juga kita tarik. Ada makan kawan, ada makan. Tapi aku tak tahu lah spesies apa. Tengok, ada tengok. Ada makan.
Oh, ada makan, ada makan. Gedin. Tunggu kita. Aku kalau dia makan macam ni aku nak tunggu lah. Bila dia dah tarik melengkung-lengkung begitu-gitu kan kat atas tu, baru tarik. Masa ni jangan tarik. Biar dulu. Pada tengah duk cagu tak tahu lah. Ikan besar ke ikan kecil. Kadang ikan besar pun cagu macam ni juga kadang. Oh, senyap pula. Tarik kuat sikit. Lama tak dapat ikan tengah kejur ni. Ada makan kawan, ada makan. Kejap. Ada tak ya? Ada lagi. Bismillah. Lembut ni. Sikit je. Alhamdulillah. Dapat seekor. Tetapi aku nak pindah spot ni. Aku nak ambil umpan je. Lepas tu kita pergi spot baru. Kat sini dapat seekor, alhamdulillah. Tambah-tambah. Tapi badan dia ada luka. Kenapa tau? Alhamdulillah dapat juga rezeki. Aku nak pindah spot kan. Aku nak ambil umpan usus ayam je. Lepas tu aku nak pergi spot baru. Jom. Okey, kita dah sampai ke spot yang nak dituju. Ni dia. Mana nak duduk ni? Sini boleh lah. Hai, suruh. Dalam tak kok? Surau. Hai, surut sangat. Kawan aku kata semalam sini ada gorgon, dia kata. So aku turun sini. Kawan aku tu dia tak dapat turun lah tadi sebab dia ada kursus kan. So hari ni aku turun. Dia tak dapat gorgon tu. Dia kata ada gorgon sini. Jom kita tengok gorgon macam mana. Ada ke? Dia kata ada gorgon. Gorgon macam mana? Aku tak tahu gorgon ni.
gorgon macam mana ada ke tak lagi gorgon tu. Dia mari kemarin air dalam sikit. Ni air dah surut sikit. Tak tahu kalau ada gorgon tu makan kot dah. Tunggu tengok. Tengok ada makan tu. Tapi tak tahulah gorgon ke apa. Dia ada makan tengok. Tak pasti lah gorgon ke apa. Tengok dulu keadaan dia macam mana. Betul. Betul. Kawan aku kata betul. Tapi tak tahulah. Gorgon ke tak? Oh. Kawan aku kata dia sampai jatuh dia punya joran. Oh. Tengok ikan apa ni. Nampak kat sana kawan. Nampak dah. Tu kat sana tu. Meroleh air tu. Aku tak tahu ni spesies apa. Spesies apa aku tak tahu ni. Oh. Spesies apa ni? Hah? Kawan. Ini sudah parah ni kawan. Parah ni. Sebab apa aku kata parah? Bawang ikan merah kawan. Macam mana boleh bawang ikan merah ada kat sini? Sepatutnya bawang ikan merah tak akan ada kat sini kawan. Dekat sini. Tak mungkin. Tak mungkin ada. Macam mana bawang ikan merah dah ada dekat Sungai Selim River? Kawan. Tengok. Aku macam mana lah? Hah? Kan? Macam mana bawang ikan merah boleh ada dekat Sungai Selim River? Apa ni? Kenapa kau ada? Macam mana boleh kau ada kat sini? Hah? Aduh. Habislah. Macam mana boleh kau ada kat sini? Memang aku rasa macam melikkan aku lah. Ish. Dah ada ikan Sungai Selim River. Dekat Sungai Selim River ni dah ada kawan. Bawang ikan merah. Macam mana ni? Ni belah atas ni. Ni belah ni. Kalau ikutkan belah ni tak ada ni. Bawang ikan merah. Wih. Disebabkan dia dah ada kat sini, jom kita kutip kalau ada. Bismillah. Dalam sejarah aku ni, kalau ikutkan ni
Sungai Slim River ni dah kira dah atas dah tau. Tapi macam mana boleh dia ada orang ekor merah? Gawat ni. Kalau ada lagi kita kutip. Tengok naik semua. InsyaAllah. Jom kita tarik lah ni. Tadi aku ada baling dekat sini satu. Kat situ aku baling ujung sana. Tengok macam ada dah makan. Sangkut gedak lagi aku tak tahu lah. Dari tadi ada bunyi kuting ni. Tengok. Tuh. Kita tengok ada tak ikan. Ada ke tak? Tengok tu. Ada makan. Sangkut gedak lagi tak tahulah tu. Jom kita tarik tengok. Tengok. Bismillah. Berat juga. Kenapa ni? Berat ke kawan? Isi apa ni? Come. Come baby. Oh. Come baby. Muka merah. Banyak muka merah sini. Pelik aku. Muka merah. Besar-besar Muka merah Slim River besar-besar dah. Besar-besar. Nala kya. Ya betul. Jom. Kita bawa ke sana. Masuk dalam bekas. Uish, ada ekor merah sini. Dah 2 ekor dah aku dapat kawan. Besar-besar pula tu. Bukan kecil. Besar-besar. Macam mana ni? Allah. Semua saiz elok-elok. Dah 2 ekor saiz elok. Ni saiz elok kok. Ni saiz elok kok. Alhamdulillah rezeki. Yang ni tak makan daripada tadi ni. Tak makan lagi. Jom aku nak cuba lagi. Sebab apa kalau ada lagi aku nak ambil lagi ikan bawang ikan merah ni. Sebab apa aku tak, kalau boleh aku tak nak dia ada kat Sungai Slim ni. Sayang Sungai Slim ni banyak ikan. Ikan melampam besar-besar ikan Sungai Slim. Lepas tu ikan tengah ada, kelah ada. Kalau dia ada bahaya kok. Jom kita buru lagi.
Kita boru sampai dapat. Kawan, seingat aku 2 tahun lepas lah. 2 tahun 3 tahun ke lebih kurang tu lah. 2-3 tahun lepas ada je orang perikanan lepas ikan dekat Sungai Selim River ni. Dia lepas dekat Bantang. Dia lepas ikan lampam dengan ikan baung. Tapi baung kuning susah betul nak dapat kat Sungai Selim River ni. Aku tak tahu pergi ke mana. Banyak orang lepas. Kalau dah 2-3 tahun, mesti ikan tu dah besar betul tak? Ni tengok, tak ada. Baung ikan merah ada. Itu heran aku. Aduh, macam mana ni? Baung ikan merah pula ada dekat Sungai Selim River ni. Dia ada baung kuning. Tapi tak tahu payah nak dapat Sungai Selim ni. Kalau lampam, tengah, kelah tu ada. Dia yang baung je, baung kuning dia tak mau duduk kot. Sebab air sejuk ke, tak tahu macam mana kan. Macam baung ikan merah ada 2 ekor dah aku dapat sini. Macam mana boleh ada baung ikan merah ada kat sini? Aku kadang heran kot. Lepas ikan baung kuning, ikan baung ikan merah yang ada Sungai Selim ni. Ai. Tak makan lagi. Ano tu. Tunggu sikit. Tapi ada nampak keting dah tadi tu atas tu. Ujung joran tu bunyi keting gitu. Yang bawah tu langsung tak bunyi lagi. Baung kuning yang orang lepas tu, mana pergi tau. Mana pergi. Mesti dah besar dah. Tahun ni tak ada lagi lepas. Dok 2-3 tahun ada lepas. Ada lepas lah, ada lepas ikan. Sekarang ni dah tak pernah ada lepas ikan. Mana perikanan tak nak lepas ikan dah ke dekat Sungai Selim ni? Lepas lah keloh ke, tengah ke, lampam, jelawat, tengalan. Lepas banyak-banyak sikit. Baru biak ikan. Tak biak kat Sungai Selim pun dia biak dekat Sungai Bernam. Lepas lah, tolong lah. Kalau orang-orang perikanan tengok ni kan, tolong lepas lah ikan kat Sungai Selim ni. Dia ada biak banyak. Dulu aku kerja outstation. Pergi outstation dekat Pekanlan Hulu. Sewa hotel dekat Pekanlan Hulu tu. Bila hujan macam ni, nak hujan macam ni kan, langit macam ni, Cina tu kata dia tutup wifi. Dia kata ada langit. Ini ada langit dia kata. Kan kalau kita hujan kan, nak hujan dia, Cina tu cakap, oi ni ada langit, nanti saya tutup wifi, ada langit dia kata. Sekarang ni hujan aku banyak tengok datang daripada arah utara, selatan, timur, barat. Banyak mari daripada barat lah. Hujan sekarang. Tunggu. Dia banyak mari daripada barat sana. Ni angin daripada barat ni. Daripada utara, daripada barat, timur. Timur belum lagi. Belah timur. Kalau belah timur hujan, cantik. Sungai ni akan jadi cantik. Dia akan ada air jadi besar. Kalau dia hujan daripada arah timur. Sama juga daripada arah selatan. Kalau dia hujan daripada arah selatan, timur, cantik. Sungai belah sini lah. Sungai Selim dengan Sungai Bernam. Tapi banyak aku tengok trade ni banyak daripada awal-awal ni lah, sebelum datangnya angin daripada timur. Dia banyak mari daripada barat dulu tengok ni. Angin banyak daripada barat tu. Hujan tengok. Banyak daripada barat datang. Tak apa lah. Nak hujan ni. Aku baling sini terus je. Tunggu duduk sana. Aku angkat je ni. Aku baling tu. Sebab aku nak habiskan umpan je. Biar dia makan sikit-sikit pun tak apa. Biar dia makan. Janji kurangkan umpan tu. Malas nak pegang dah. Rasa malas dah. Alhamdulillah. Okey kawan. Hari ni hasilnya. Kuruh dah bunyi. Hasilnya hari ni ada 3 ekor. Alhamdulillah, baung ekor merah 2 ekor. Lampam seekor tengok. Baung ekor merah ni dapat kat Sungai Selim River. Dekat Lubuk Bunian. Ni Lubuk Bunian ni. Ya.
Macam mana boleh dapat ada ikan bau ikan merah kat sini? Aku heran ni. Ni pertama kali aku dapat kat sini. Lepas tu lampang seekor tadi dekat lubuk sempur bawah ni. Oh, 2 ekor saiz elok-elok tu. Oh. Bukan saiz tak elok. Oh. Sedap dimakan ni. Bau ikan merah ni. Nanti ada seorang dia cakap selalu komen. Dia kata buatlah asam pedas. Tengok lagi jadi macam mana ikan ni. Kalau suruh bini aku buat, aku tak reti buat asam pedas macam mana. Sebab aku bukan orang Melaka. Aku tahu masak lemak, masak kari. Tu aku tahu. Dapat 2 ekor ikan bau ikan merah. Saiz elok-elok. Lepas tu lampam seekor. Alhamdulillah rezeki hari ni. Barang-barang pun aku dah kemas semua dah. Aku bercadangnya tadi. Sebelum aku nak pergi mancing tadi kat rumah tadi, aku nak pergi sungai berenam. Tapi kawan aku WhatsApp kawan aku semalam. Dia kata datang lubuk ni, lubuk bunian. Dia monster tarik. Terjatuh dia punya joran kat bawah ni. Kat bawah tu. Tu aku datang spot sini. Tengok mana monster yang tak datang. Yang ada bau ikan merah. Tahu monster bau ikan merah yang bapak ni kan. Tak tahu. Dia tarik pun semacam lah, sampai jatuh joran sampai ke bawah. Kawan aku punya tu. Mungkin dia nak air ni sikit kot. Air dalam sikit, keruh sikit kot. Bawah ada monster keluar. Air surut-surut gini, monster tak keluar lah. Okey kawan, kita jumpa lagi di next video yang akan datang, episod yang akan datang. Moga-moga episod yang akan datang ni ada lagi ikan yang banyak dah besar. Okey kawan, terima kasih menonton. Assalamualaikum, balik dulu, jumpa lagi. Ambil bunga je, bunga kantan. Ni kebun aku tengok dah ada dah bunga kantan aku tanam. Cumanya aku tak dan lagi nak apa? Nak mengemasnya. Tolong aku tak racun lagi. Aku nak bau sawit ni. Nanti aku nak racun. Tu ada budak casting. Dapat lah. Dapat. Tak dapat lah ada. Aku kena potong ni sebenarnya ni. Cuma aku tak ada nak potong lagi. Tak ada nak buat kerja lagi. Bunga kantan ni kena ambil macam ni. Kena ambil dah ni. Macam ni lah. Macam ni lah. Macam ni kena ambil lah. Dia dah berbunga macam tu. Tak mau dah tu. Macam ni tak boleh ambil lah. Dia jangan kembang. Dah kembang tak mau dah. Dari bunga tak boleh tu. Tak nanti lah. Aku tak ada lagi nak mengisah kebun ni. Tak ada nak mengisah lagi. Allah. Serai lah. Kalau ni tengah serai duduk apa. Serai. Boleh tuai lah ni. Cuma aku tak ada lagi nak memproses mengemas kebun. Oh ni tak racun lagi. Dia dah nak bau sawit semua ni. Sawit sampai sana. Bau sawit. Tapi aku nak ni dulu lah. Nak racun dulu apa semua. Nanti aku nak beli sikit-sikit nak. Dapat? Bagilah subscribe. Bagilah strike sekali. Nak masuk YouTube ni. Aku tak kemas lagi kebun ni. Pisang tak boleh nak tanam dah. Sebabnya penyakit. Habis penyakit pokok. Jadi kuning. Lepas tu dia patah dahan. Batang dia. Sekarang ni boleh lah tuai ni. Setengah-setengah boleh tuai dah. Jom kita masak bawang ikan merah. Bawang kantan dapat 3. Dapat 3 bawang kantan. Dan daun kesum. Itu dia. Cukup lah. Serai ada, bawang merah,
Kali ke? Aku tak tahu lengkuas kena bubuh tak. Tapi lengkuas tak ada. Aku ada tanam tu lengkuas tapi tak mau hidup dekat kebun. Mungkin aku tanam biar terus. Okey, ni dah ada dah. Okey. Kita akan blender. Okey, ikan dah siap dah. Ni ikan baung yang hari tu yang hari bila tu. Yang baung ekor merah tu sebab ada orang nak ni order. So aku simpan lah. So aku nak blender bawang ni. Ni ikan baung yang hari tu. Baung dengan ikan kinjal ada ni ha. Ikan kinjal ni ikan apa? Baung tikus. Ni ikan baung kuning rasanya. Ya, baung kuning. Baung ikan merah tu ada orang order, orang Lenggong order. Dia tak pernah makan ikan baung ikan merah dia kata. Tu aku simpan dia. Tu aku nak cari lagi. Minggu depan aku nak cari lagi baung ikan merah. Dapat 2-3 kilo bagi dia puas sikit balik Lenggong. Dia kata dia ada duduk KL tu. Okey, bawang-bawang ni semua dah letak dah ni. So taruh ni. Tu kita tarik je. Mudah je sekarang. Tengok. Oh, hancur. Tengok. Tengok. Tak payah nak pakai mesin awak Dah lumat dah. Ha? Okey. Okey, dah lumat jom. Okey, go. Oh, jadi elok. Kami tak biasa buat asam pedas sebenarnya. Ni baru first time nak buat Oh. Tak tahu pula asam pedas ni kena tumis. Ya. Memang kena tumis awak? Ya. Kena tumis ke? Ya. Ya. Nampak merah. Oh, kena buat. Kena buat. Okey, kita letak serai. Kita tumis barang-barang yang tadi tu. Yang tengah duk mesin tadi tu. Mesin lah. Tarik tadi tu. Kita kena tumis dulu benda ni. Aku tak tahu ni. Ni first time ni buat ni. Ni memang kena tumis lah. Isteri aku bercakap dia kena tumis. Bagi pecah minyak ni. Okay. Kita tengok apa kejadian dia. Okey, ni cili kita bubuh air. Dia kena pakai apa? Okey, air apa ni? Air cili. Asam pedas perak ni. Namanya. Jadi tak? Jadi ke? Kita buat sampai jadi lah. Tapi jangan pedas sangat. Tengok. Jadi macam masak merah pula. Jangan. Asam pedas kok. Okey, lepas tu ni. Air apa? Asam jawa. Air asam jawa. Kalau apa? Kalau macam tak sempurna minta maaf lah. Kami baru nak belajar. Asam jawa. Ha? Ni kena letak air. Buat air. Asam keping kena buka. Boleh lagi kok. Tak berkuah ha. Okey, air asam jawa Air asam jawa. Bela pula dah. Air asam jawa.
Okey, kita bubuh daun apa? Daun kesum, bunga kantan. Bunga kantan ni ambil kat kebun tadi. Ha. Oh, jadi ni rasa. Jadi ke? Oh. Oh, lempoi. Asam pedas ikan bau dengan ikan kinjai. Jadi. Asam keping tak boleh buh? Tak payah buh? Oh, ya. Okey, letak perasa sikit. Secukup rasa. Garam sikit secukup rasa. Tu lengkuas ke awak? Lengkuas pun jadi rupa apa? Ranting kayu. Okey, kita gaul sikit. Buh gula sikit. Okey, gula sikit awak. Buh sikit ni. Asam pedas ni. Lepas tu buh ikan. Okey. Dah bergelegak macam ni. Buh ikan. Ikan ni ikan kinjai. Ni ikan bawang ikan merah. Ni bawang tikus. Bawang tikus. Ikan bawang. Ikan bawang kuning. Tak payah letak air sikit awak. Boleh? Ha? Tambah air. Macam kurang air. Bagi dah menggelegak dulu. Asam pedas. Asam pedas mana? Asam pedas Slim River. Padu lah. Macam ni rupanya buat asam pedas. Umi juga kerja ni. Dia punya bau padu lah. Bau dia padu. Kombinasi apa gabungan. Senang saja gabungan lah. Gabungan serai, gabungan daun kesum tadi tu. Ni daun kesum. Ni. Lepas tu gabungan apa ni? Bunga apa awak? Bunga kantan. Dia punya naik bau asam pedas dia tu. Padu lah. Kita rasa sikit macam mana kuah dia. Ikan nak empuk lah. Bismillah. Hui, sedap lah. Okey kawan, aku nak bagi dia rasa masam sikit lah. Aku nak bubuh rasa keping. Satu. Okey, kita bubuh satu bagi dia rasa masam sikit. Tak adalah apa. Asam pedas tau. Asam pedas mesti akan masam. Rasa dah okey dah, ngam dah. Gula semua. Rasa manis sikit, masam sikit. Rasa serai, rasa masin sikit, rasa sedap sikit. Dah ada semua dah, cukup. Cukup rasa ni.
Cuma masam lah, nak bagi masam sikit. Rasa sikit lagi. Bismillah. Oh, ngam. Memang ngam lah. Okey. Kita rasa lah. Tengok rasa macam mana. Last ni. Bismillah. Okey ngam. Tak payah bubuh apa dah. Cuma nak bagi dia empuk sikit ikan ni. Oh, baik. Tapi tak pedas sangat ah, sebab malas nak buat pedas sangat. Cirik kan dia buat pedas sangat. Okey. Ambil kepala dia. Kepala ikan baung. Isi sikit. Tengok kalau tak macam orang Melaka. Gabungan yang baik ni, gabungan yang mantap. Mecah. Oh. Jadi juga akhirnya. Asam pedas. Selamat mencuba.